Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Ahad, uh, 19 Julai 2026 Masehi, bersamaan dengan 4 Safar 1447 Hijriah. Sekarang ini pukul 6.36 petang. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini selepas pada buat video dari report kemarin. Saya tak keluar pergi ke mana-mana selepas pada isyak. Baru saya keluar dari pukul 9.30 saya pergi ke kedai Mosu, makan nasi, makan tiaw sup peluk. Lepas tu barulah pergi ke kedai Fikri seperti biasa, minum ada seperti biasa. Lepas tu hari dah ada pukul, pulang ke rumah dah ada pukul 12.20 pagi dah masa tu dah. Lepas tu sepanjang hari ni tak ada agak apa lah. Bangun pada pukul, tidur pada pukul 2.50 pagi, bangun pada pukul 6.50 pagi, bangun ke ada juga lah. Bangun terus mandi semai subuh, makan sarapan. Lepas tu ajak nak pergi beli lagi bersihkan ni di stesen. Nah tu ajak tak jadi sepanjang ni tak ada kerja ke apa. Tak ada kerja ke apa sepanjang ni, tak kerja ke apa. Tidur ngantuk lah, ajak tidur balik pada pukul berapa ni. Betul kerja keluar tidur pada pukul 8. Bangun pada pukul 1. 12.56 petang tengah hari dah. Lepas tu makan tengah hari dah pukul 1. Kedua tu makan sekali pukul 3.30 semai zuhur. Lepas tu dah main Facebook lah, dia cakap buka Facebook kita dah. Lepas tu semaya asar dah ada pukul dia semaya asar. Lepas tu dah semaya asar tu tak ada jaga apa dah, nak ada adik ni lah. Kalau dah sambung cuci memori telefon ni, pindah Bluetooth kita pun ke telefon ni, cuci video lah, pindah video lah. Mungkin nak clear memori ni ya. Tinggal aplikasi ada ni sebahagian memori ni, sebahagian video ada tu nak masuk ke telefon ni lah. Telefon ni banyak lagi memori besar dia banyak lagi space dia. Ni dia space dia tak tinggi dah. Penuh saja lah. Jadi tak nak buat kamera. Tapi tu awak kamera dia guna telefon ni lagi. Kamera lagi telefon ni. Biasanya awak tak kamera dengan telefon ni. Lepas tu guna setengah ni baru makan. Dan 3 minit tu sebab video dari report ni. Okey, saya sekali itu saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.